Inilah satu-satunya kafe di KL yang korang boleh berenang sambil berbuka puasa. Siap boleh bergambar OOTD suasana kedai lama. Inilah Kleptocrat Cafe yang bertempat di City Centre. Kat sini korang boleh merasa pengalaman iftar sambil menikmati pemandangan indah kafe yang cozy vintage. Sementara tunggu buka puasa tu bolehlah ambil gambar dulu. Tahu tak, diorang pun ada buat menu set Ramadan yang korang boleh enjoy makan masakan Melayu bersama kawan-kawan dan keluarga. Dalam set menu ni ada nasi putih basmati, masakan lemak cili api, asam pedas sea bass fillet, ayam goreng berempah dan fresh ulam beserta sambal belacan. Memang kau. Bukan je pelbagai, portion dia banyak juga tau. Dengan set ni boleh dapat free bubur lambuk, air sirap and teh tarik panah kota sekali. Memang best way. Untuk set ni korang kena try rasa asam pedas sea bass fillet dia. Rasa dia masam manis yang tak terlalu pekat pun. Selain tu ada menu baru juga yang korang boleh try untuk bulan puasa ni, macam kengsong fish fillet, cucuk udang and nasi lemak rendang banana blossom. Untuk penggemar rendang memang kena try masakan ni sebab rasa rendang dia memang nice and confirm nak repeat. Dessert pun ada macam fried banana ice cream. Memang sedap melegakan tekak. Jom kita dengar apa kata orang tentang apa yang best kat Kleptocrat Cafe ni. Kedai ni macam Instagramable lah. After we taste the food is very tip top. View dia cantik. Macam-macam lah. Dia ada makanan-makanan kampung. Kalau korang nak makan sini pun korang boleh pilih either nabuk or walk in je. Kleptocrat Cafe ni dibuka setiap hari dari pukul 11 pagi sehingga 10 malam. Apa tunggu lagi? Jomlah jadikan Ramadan korang lagi menarik dengan datang ke Kleptocrat Cafe.